Saya Abkari. Tahukah kamu, setiap tempat mempunyai kisahnya. Setiap warisan mempunyai nilainya. Hari ini kami mengembarakan sebuah daerah yang kaya dengan keindahan alam, adat, budaya dan nilai kehidupan. Hai, selamat datang ke Dungun Terengganu. Watimang landok, landok sesama landok turun ke pantai lada nandung membeli beras. Sebuah daerah mempunyai warisan demi merakamkan sebuah peradaban. Di sebalik setiap ombak tertegak sebuah peradaban. Di sebalik setiap nelayan hidup sebuah warisan. Dungun terkenal dengan pantai yang memutih. Tengok ni. Oleh itu, kebanyakan penduduk di Dungun ialah nelayan. Laut bukan sekadar hamparan air, tetapi lembaran sejarah. Di setiap alun ombak terukir kisah sebuah peradaban yang terus bernafas melalui tangan-tangan nelayan yang setia mencari rezeki. Landok sesama landok turun ke pantai lada nandung membeli beras. Kalau hendok sesama hendok, watimang landok gajuh berantai lada nandung lagi kan Nyurmani pelepuh lembuk, watimang landok habis dimakan lada nandung. Si gajuh gila mulut manis hati pun Jika hari ini kita menghargai budaya, maka esok generasi akan mengenali identiti mereka. Itu sahaja daripada kami. Bye-bye. watimang landok.